Kereta ni baru dulu keluar dekat 90,000. Tapi second hand ni dalam 50 lebih dah kau boleh dapat on the road. So 3 tahun punya usia kereta, market jatuh 40,000. So siapa yang tak nak? Okay, so siapa yang berdapat kereta ni memang sangat-sangat berbaloi. Ini adalah Nissan Almera 1.0 Turbo tahun 2022. Okay, yang ini siapa yang dapat memang berbaloi. Sebab apa? Kosong deposit, bulanan baru 600 lebih je guys. Yang mana bergaji dalam 1,800, 1,700 dah boleh cuba dah buat full loan kereta ni. Tapi make sure nama clear Kalau blacklist PTN atau blacklist telco, kita boleh adjust lagi. Tapi kalau nama blacklist besar, susah nak dapat full loan. Kereta satu je owner. Owner sebelum ni lelaki Melayu. Datang dengan full aksesori juga. Tapi dia punya seat, yang ni saya suka. Sebab apa? Dia datang dengan semi bucket. Okay, semi bucket ni bila kau letak badan, dia terletak cantik. Dia grip kau punya pinggang. So jalan jauh memang sedap, tak terasa. Okay, sebab dia fit dekat bahagian pinggang tu. Okay, untuk steering dia ada multi steering control, radio standard saja, tapi dia ada bluetooth. Mileage 64,000 sahaja guys. Mileage dia 64,000 sahaja. Dalam dia semua masih kemas lagi, cantik lagi. Okay, ada cup holder, ada push start, pakai push start button, ada armrest lagi. Okay, so siapa yang nak pakai kereta ni untuk jalan jauh, sangat-sangat sesuai. Oh lupa, ada dashcam sekali guys. Untuk model Nissan ni, saya boleh recommend second hand memang sangat-sangat berbaloi ya. Sebab dia punya market value memang cepat jatuh. So kalau beli baru, rugi. Kalau kau beli second hand, memang sangat-sangat berbaloi. Kereta tahan lasak, enjin Jepun. Maintenance bagi saya dia tak terlampau tinggi sangat. Okay, jangan risau. Warranty pun kita ada bagi sehingga 3 tahun. Barang spare part dia senang nak dapat guys. Even boot space dia pun besar guys. Kalau tengok macam ni, luas kan. So setakat 470 liter punya barang boleh je masuk. Okay, boleh tengok kat bahagian bawah ni, tire spare semua ada. Tak ada langsung kesan accident. Okay, dia punya molding kilang semua cantik. Silikon kilang pun masih ada. Masih lagi cantik, semua original lagi lah. Okay, enjin dia 1.0 turbo so memang nampak enjin kecil, tapi dia ada turbo. So power dia sama macam enjin 1.5 punya. Okay, dia punya ni boleh tembak, makin kilang semua ada lagi, cantik lagi. Okay, tak ada langsung kesan leaking. Kita orang dah check dah. Accident dekat bahagian depan pun kita orang dah semak dah, memang tak ada. Okay, so siapa nak screw kereta ni boleh saja. Nombor plate kita orang tak tutup. So siapa yang nak dapatkan info lebih berkenaan dengan kereta ni, nak lebih info pasal kereta ni, boleh contact dengan saya. Pergi dekat bio, klik link dekat situ, wasabi dengan saya. Okay, so nak dapatkan lebih detail berkenaan dengan kereta-kereta terpakai, tak kisah, banyak lagi kereta-kereta lain, contact dengan saya. Kita semak kelayakan, kita buat penghantaran, kita buat submission, semua percuma sahaja, tak ada charge apa-apa. Okay, nak mencari kereta terpakai, cari saya Syahrin di Maf Auto. Assalamualaikum guys.